Nama saya Fatih. Nama. Nama saya Fatih, betul. Sini makan free Okay. Oh dah. Dapat makan free sebab dapat rencana ni. So jom masuk dalam. Okay, ni dalam dia. McDodo. Okay, sekejap lagi kita pergi McDodo Elra. So far banyak yang fashion, banyak yang untuk perempuan lah kot. So kita pergi dekat tempat yang gadget-gadget mungkin ada kan nanti kot. Lagi kita cari. Ada Time, LV Media pun ada. Okay, besar lah LV Media. Dia jumpa Haida ni, geng-geng semua jerung-jerung ni. Kecil je kamera. Senang kan? Nah, ni. Baru nak aku use, tengok dah ada double. Alah, nak double line pula. Double line pula. Okay, jom kita jumpa yang lain, Hai. Ni semua orang-orang hebat ni. Orang hebat ni. Aku mau jumpa cik ni. Semua sekarang. Semua. Kita pakai Oxy Energy kot. Oh ya. Banyak jumpa kawan-kawan dekat sini. Dia ada dua side, sebelah kanan dengan sebelah kiri. Okay, ini dia punya pentas utama dia. Tadi tengah hari ada Tok T. Oh, ada banyak lagi. Hijau, emas jaguar, orient, bulan bintang pun ada. Zeus pun ada. Ada banyak tumbler dia. Ni warna hijau. Sebelum ni aku ada warna hitam tau. Sekarang ni dia ada warna hijau, biru dengan warna pink. Wih, cantik ah. Tengok sekejap bang ni nanti aku akan beli lepas buka puasa nanti. Avocado pun ada. Assalamualaikum. Hari ni Titans pun ada. Banyak gak bus, tapi itulah. Gadget ada McDodo je. Zeus mungkin nanti lepas maghrib ke kita akan pergi sana untuk sama ada nak beli air dia ataupun nak beli benda-benda yang dia ada. Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Abang Apple Dog ada juga kat sini dengan terangkan. Nanti kita akan jumpa dia. Menyesal pula tak bawa yang rantai tu magnet. So boleh record. Tapi tu tak apa lah. Sebagai kamera ni kecil kan. So boleh lah pegang macam ni je. Okay, ini salah satu idola aku dari dulu sampai sekarang. Nama dia Dr. Hanafi. Salam. Alhamdulillah. Yang penting kita dapat makan free je. Dah tak nampak skrin, tak nampak. Tak tahulah record apa ni. Main hala mana je. Apa masuk pun tak tahu. Aku baru perasan dekat atas ni banyak orang buat live. Nampak? Oi. Atas ni banyak bos-bos yang buat live. Mantap weh. Dan kita akhiri event kita dengan buka puasa dekat tepi-tepi ni. So menu puasa hari ni ada buah, mushroom soup, pizza. Ada apa lagi dalam ni? Ada nasi, kurma, ayam, ada tempe. Dah. Dalam tu tengah baca doa. So kita doa dulu, lepas tu kita tunggu azan. Okay? Mei, okay Mei? Okay, Bob. Bismillah.